Korang mungkin pernah jumpa dengan orang narsistik. Tapi korang tak akan jumpa dengan orang yang paling toksik, licik dari narsistik, iaitu dark empath. Narsistik suka dipuja dan suka menjadi pusat perhatian. Tapi dark empath lain. Dia lebih senyap, lebih licik dan lebih bahaya. Sebelum ni kalau korang nak tahu, klik link bio untuk dapatkan banyak informasi yang menarik tentang dark empath. Okey, kita sambung balik. Dark empath ni, dia tak angkat suara tau. Dia tak maki, dia tak pukul, dia peluk orang, dia tenangkan orang, dia dengar, dia pandai mendengar, memberikan simpati, dan lepas tu mereka gunakan emosi tu untuk tunduk dan kawal korang. Dark empath ni asalnya dia memang ada empati yang tinggi. Tapi dia bukan guna untuk sembuhkan orang, selamatkan orang. Tapi dia guna untuk program emosi korang agar ikut kehendak dia. Dia tahu bila masa dia nak pujuk, bila masa nak tarik diri. Dia tahu bila nak buat korang rasa dihargai dan bila nak tinggalkan korang biar korang terkapai-kapai gila. Dan dia jadikan cinta itu sebagai umpan dan rasa bersalah itu rantai. Dan yang paling menyakitkan, korang sendiri tak sedar korang sendiri main-mainkan. Sebab semuanya nampak baik, nampak peduli, nampak penyayang. Tapi lama-lama korang akan terasa yang korang kehilangan diri dan mula pertikaikan diri sendiri dan mula fikir, kenapa aku makin sayang tapi aku semakin hancur, pendapatan aku semakin meningkup, diri aku semakin teruk. Itu tandanya korang sedang dijerat oleh seorang yang tahu menggunakan emosi untuk kuasa. Itulah dark empath. Saya Rama, seorang psikologis dan juga penulis buku. Kalau korang perlukan bantuan dan ingin mendapatkan buku Topik Narsis, klik link bio.